Sedar ke tak sedar kita, rakyat Malaysia hari ini telah pun diberikan ruang dan peluang yang sangat jelas macam mana nak tentukan negara dengan mengangkat pemimpin yang bagaimana. Dengan pergolakan politik yang berlaku selama ini, dengan kerajaan yang silih berganti, rakyat Malaysia dapat lihat dan dapat tentukan pemimpin mana yang benar-benar cakna dan juga bijak mengatur negara ini. Sebagai contoh, kita pernah ada pemimpin yang hanya pandai keluarkan PDF. Cakap secara berdepan live pun tak berani. Tiada jaringan di luar negara. Tak payah cerita. Nak sembang dengan pemimpin-pemimpin luar yang jauh-jauh tu. Pemimpin negara jiran pun tak kenal dia. Satu lagi jenis pemimpin yang waktu tiada kuasa ni, dia cakap punyalah hebat. Yang tu tak cukup, yang ni tak cukup. Tetapi bila dia ada kuasa, langkah yang diambil hanyalah menyatakan Malaysia ini negara yang berkecuali. Ataupun kita nak angkat pemimpin yang berani bersuara, yang berani mengatur langkah demi memastikan setiap apa yang nak diperjuangkan itu adalah hal yang akan mencipta kejayaan. Dan kita pun dapat lihat pelbagai penganugerahan yang diterima oleh pemimpin yang kita ada pada hari ini. Selain daripada itu, beliau juga turut diangkat di antara pemimpin Islam paling berpengaruh di dunia. Seperti mana video yang kau tengok tadi, itulah langkah yang sedang diambil oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memandangkan isu yang terjadi sekarang ini bukanlah isu dalam negara sahaja, tetapi ini adalah isu global. Kenaikan harga minyak disebabkan oleh peperangan dan provokasi yang cuba dicetuskan. Lalu, isu ini perlu diselesaikan di peringkat global. Sebab itulah Datuk Seri Anwar terbang, berjumpa dengan pemimpin-pemimpin luar untuk menyatakan pendirian. Dan kalau kita tengok, media-media antarabangsa pun pick up kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Sebab itulah tak pelik sekiranya rakyat di luar negara ini bercerita tentang pemimpin kita. Puji langkah pemimpin kita. Selain daripada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tidak melupakan untuk atur sebaik mungkin apa yang terjadi dalam negara kita. Sebab itulah dalam keadaan krisis ini menjadi impak yang sangat buruk bagi negara-negara jiran kita. Tetapi Malaysia ini masih lagi berada dalam keadaan tenang. Rakyat dalam negara ini tidak panik. Boleh beli minyak seperti mana biasa. Tidak seperti negara jiran kita. Ada rakyatnya beratur berjam-jam untuk isi minyak. Tu pun belum tentu lagi stok minyak tu ada. Selain daripada itu, dah ada rakyat di negara jiran kita keluar kerja jalan kaki sebab dah tak mampu dah nak isi minyak. Tapi adalah segelintir pihak dalam negara yang cuba cetuskan huru-hara dan panik dalam kalangan rakyat. Nah, satu contoh yang aku nak bawa, nak cerita hebatnya kerajaan kita ni, bila kita tengok negara jiran kita Thailand, yang mana pada awalnya diletakkan harga shilling untuk diesel. Tetapi benda tu tak tahan lama. Nampaknya ada manipulator yang cuba beli minyak dengan kapasiti yang banyak dan juga sorok minyak tu. Lalu kerajaan Thailand mengambil langkah untuk tamatkan harga shilling tersebut dan mula memberikan subsidi kepada rakyat secara bersasar. Kau sedar ke tidak, langkah yang baru saja nak diambil oleh kerajaan negeri Thailand itu adalah langkah yang lama dah sebenarnya diambil oleh kerajaan Malaysia. Rasionalisasi subsidi diesel dan sebagainya ni dah lama dah dibuat. Sebagai contoh, untuk nelayan kekal dapat dengan harga RM1.65. Begitu juga rakyat di Sabah Sarawak dapat dengan harga RM2.15. Dan juga sektor-sektor logistik dapat guna fleet card RM2.15. Dan kepada pemandu kereta persendirian dapat sampai RM300 sebulan. Kerajaan telah pun menyediakan satu mekanisme dan juga sistem yang memberikan sasaran supaya tiada kenaikan harga barang. Sebab itulah tak ada pun kenaikan harga barang sepanjang musim perayaan. Tambah pula dalam keadaan krisis macam ni.